Pengelola Halaqah Negeri Kelantan untuk menyampaikan kuliah kita pada hari ini dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang Fadil Ustaz Farouk selaku imam kita bersama dengan ahli kita puasa masjid. Terlibu ada juga terlibu kat situ. Kita biasa terlibu Kota Baru, kita di Kota Baru. Seterusnya dikatakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurnianya kita pada petang ni, petang 20 Ramadan. 20 hari dah kita puasa ni. Lebih dah separuh. Masuk 10 akhir dah. Tak terasa sebentar. Sebentar ni. Baru jasa start puasa Nabi tu. Betul lah Nabi SAW sebut. Nabi kata antara tanda dunia ni akan berakhir ialah yataqarabus zaman. Masa ni jadi semakin singkat. Sekat dari arti kata setahun ni, setahun tu berasa macam sebulan. Sebulan rasa macam seminggu, seminggu rasa macam sehari. Tidak kan? Sehari-sehari kita tahu apa khabar dia, apa khabar dia. Dulu kali Ambo lah, Ambo mula-mula, lah ni umur 47. Kali dulu juga dalam 40 tahun lepas kita. Lepas asal ni dah boleh kemori, Allah panjang lah. Macam-macam boleh main. Bola uang, bola kaki tiga, bola kantok, bola duduk, macam-macam.
Puah main, tak boleh tolak. Teteh dulu. Ila ni yang kakak. Klik main mak, baju dah nyengel biasa dah. Bedo. Klik hikmah tu tak boleh tidur biasa. Sudah biasa. Pergi cari cendol, cari lauk, buka puasa dah. Tak ada sedekah. Masa jadi semakin singkat, semakin singkat, semakin singkat. Tetapi masa singkat kita tetap diminta untuk memperbanyak amal ibadah kita. Karena itulah bekal kita untuk kita bawa selepas pada mati. Jadi petang ni yang menurut kosi jadi kakak kita dengar banyak dalam khutbah tadi. Cuma bawa kesimpulan 10 hari yang ada dari kakak. Kalau kita tak boleh buat bakar pun, ada 3 perkara yang kita kena tekan. 3 perkara. Yang pertama, reka-reka tersebut. Yang pertama, Quran. Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran. Ramadan ni bulan Quran. Sehingga ada setengah ulama kata kembar kepada Ramadan ni Al-Quran. Kembar kepada Ramadan ni Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Quran. Dan Quran yang dikatakan turun 2 kali. 2 kali. Dan kedua-duanya dalam bulan Ramadan. Maksud 2 kali ni begini. Kita baru ni contoh nuzul Quran 17 Ramadan. Kita baca Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Quran kata Quran turun bulan Al-Qadar, malam Al-Qadar. Kita bicara di 17 Ramadan. 17 Ramadan adakah termasuk 10 akhir? Tak kan? Apa tu baca 17? Contoh 23. Bapa kita contoh 17 sempena nuzul Quran kita kata. Sedangkan Quran turun malam Al-Qadar 10 akhir, 17 bukan 10 akhir. Sama juga. Boleh jawab ke apa? Sebab Quran ni ada 2 kali penurunan. Penurunan kali pertama secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Dan turun pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turun kali kedua ialah turun kali pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi duduk dalam Gua Hira. Ingat kita Nabi duduk sorakan dalam Gua Hira pagi Jibril. Dalam rupa bentuk dia yang asal, Jibril kata, "Iqra, baca wahai Nabi Muhammad." Nabi kata, kamu tak ada baca. Ma ana biqari. Jibril lu Nabi lepas suruh lagi Iqra. Tak pandai. 3 kali Jibril dulu. Nabi kata tak pandai. Barulah Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Tu ulama kata berlaku bila 17 Ramadan. Sebab tu kita kata 17 Ramadan sebenarnya turun Quran kali pertama kepada Nabi. Jadi kedua-duanya baik 17, baik Al-Qadar berada dalam bulan Ramadan. Pertama Nabi sebut As-Sawm wal Quran. Puasa dengan Quran. Sesok adik kakak di pada mahsyar sesok akan jadi peguam kepada kita. Peguam apa yang kedua? Peguam yang 2. Satu peguam bela, yang kedua pendakwa raya.
peguam juga tu. Quran ni dia boleh jadi peguam bela kita. Puasa pun boleh, Quran pun boleh. Dia kita depan Tuhan, dia bela kita. Ya Allah, aku ni baca Al-Quran ni dia ni mula aduh lama kuatlah baca Quran pagi petang tengah malam orang tidur baca Quran. Maka aku mari hari ni nak jamin biarlah dia ni boleh masuk syurga. Jangan jalan Quran. Dan akhirat kita nak hatukan tafsir bukan lain. Tidak kan? Akhirat saya sepasti dan nasi biryani kau kami golek tafsir kau. Kita nak syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, Nabi kata. Baca sesungguhnya Quran ini mari pada kiamat memberi syafaat li ashabi, bagi sahabat. Apa makna sahabat? Sahabat. Kita sayang mah, tidak kan? Sayang kau sekapu sayang, tapi ada sayang biasa, ada baik. Gak dia mana saya baik sekali soal. Tidak kan? Sekali masjid, sekali mengajar, sekali buat ceramah, sekali. Pendek kata tak boleh berkongsi. Ada masalah tadi pun. Sekarang tahu. Boleh royak sekarang kita ke saya kita. Tu saya baik. Kalau sisi tengah jalan, waktu saya juga dekat saya sekarang jalan lalu view air tu tak ada gapo. Kita nak Quran ni kata nak kena jadi sahabat baik. Nak jadi sahabat baik di mana dengan dia ni jangan rugi. Pagi baik, teh baik, malam baik. Ada masalah baca. Dan rasa sedih baca, rasa malu baca. Ada apa baca Quran. Sesok lah ni pun tak nampak. Lah ni tak nampak Quran boleh kecil. Dah tak nampak tapi sesok. Ya'ti yaumal qiyamati, dia akan mari pada kiamat syafi'an li ashabi, bawa syafaat kepada sahabat kita. Dan kalau kita dah baca dia semua. Adik kakak sebab tu berkata mula-mula sekali 10 hari ni kacau Quran. Ramai orang masuk Ramadan baru ni semangat dia kawai ke mana-mana setuju salah semangat kalau kita tanya dia orang ni kata setengah mana apa gila dia panjang yang dia kawal dia kata Nabi rasa Nabi bawa Nabi sejus 20 hari puasa. Kata pakai sangat Allah Azim kamu. Orang nak 20 hari puasa baru Nabi sejus juga. Pakai dia dah situ dah. Allah. Ambillah peluang Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan untuk kita baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua ada orang yang memang tak mahir baca Quran. Tak mahir. Kalau tak mahir ni kena usaha, kena belajar. Jangan kita suruh puas hati mati dengan tak baca Quran. Mati dengan tak erti baca Quran. Ambo heran ada orang panggil ambo sah tengok Quran, tengok siapa situ, kalau sahkan. Ya suka. Kita tengok dalam putih mata kata tolongnya dari hati lah sebutnya atau sebut luar. Boleh dia suka dia kata ambo tengok Quran, tengok siapa situ, atau tengok sahkan. Budak-budak ayah tanya kita mati telah dia boleh tak tinggi. Tak kamu tak sedih. Tak ada sedih kau menyesal kau ada rugi kau. Kalau ambil Quran tak terima tengok tak titik air mata ya Allah aku ni ya Allah hidup dia bertahan tak tilah baca Quran. Lain tu. Ni tak sekapa satu hidup dia dengan tak erti Quran tak ada. Tak ada kan. Sedangkan Quran di kata Allah. Kita balik surah Al-Baqarah. Lepas dah itu Al-Baqarah. Alif Lam Mim
dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mula-mula sekali sebelum cerita apa-apa kita dah ni kitab ni la raiba fihi, tidak ada keraguan. Gapo Quran cerita dan ini semua betul berlaku. Hudan lil muttaqin, dia dipetunjuk kepada orang yang bertakwa. Ayat 185 surah Al-Baqarah, waktu khatib kita baca tadi, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu hudan lin-nas, petunjuk kepada sekalian manusia. Apa makna petunjuk? Ibarat kata di kakak Tuan Aziz kata, kalau kita jalan tengah malam, tak ada lagu beki, lagu gelap lemak ni, tak ada lagu beki, boleh jalan tak? Bergagal-gagal ni kan ada, tak nampak ubah, tak nampak tahir debu, tak nampak kacau, sebab tak ada lagu beki. Tak tahu lah di mana ulu mana ni jatuh, tak tahu. Tapi kalau kita ada lagu beki, lah tak cukup syuk. Jalan gak Quran nak baca. Quran nak baca. Nabi kata taraktu fikum amrayni dan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggal dua perkara. Nabi bukan Nabi mati dah. Tapi Nabi mati pun ajar dia tak mati. Dia tinggal dua perkara. Dia kata kalau mungkin molek dua perkara ni pun tak kesesat. Mungkinlah benar dua perkara ni pun tak kesesat. Apa dia? Quran, sunnah. Adik kata kita ni tak pernah rasa kita sesat walau kita tak erti Quran. Ada kita sering sesat? Tak. Kita sering sesat ni ayah pay. Kawan? Ayah pay yang saya anak 5 tu sesat lah tu ajar ke sesat. Kita dah biar kalau erti Quran, Quran tak erti baca. Nabi kata mu tak akan sesat kalau mu pegang Quran. Pegang dengan arti kata reti boleh baca, boleh faham, mengamal ke ayat Quran tu tak sesat. Ni kita baca pun tak reti, faham pun tak gapo pun tak ada cara Quran. Sah pun boleh puasa, tak puasa nak betul lagi. Tak ada setuh Quran, tiba-tiba kita kata kita tidak sesat. Kenapa? Apa dia mengaji boleh CCTV, kawan? Bibik boleh molek sama ke you, molek habis you dalam negeri, buat PhD luar negara, kelip ada doktor falsafah, kawan. Kerja besar, buat besar, berapa rumah besar, haji besar, dia serah dia tidak sesat. Mau hidup tak ada Quran dalam hidupmu, sesat. Itulah orang sesat. Terus ngaji kampung ya, guru Quran aku. Ialah 200 bulan. Okay. Duduk ala kadar, tep-tep budak-budak bagi dia belajar gaji. Harta tak ada. Basikal naik mulai masjid pun tukar tak ada. Sadap tiap. Beri putus tak bubuh. Beri ya. Duduk ngaji, kan kawan? Tapi hidup dengan Quran. Bagi tes yang mana. Itulah oleh orang tidak sesat. Mu sesat. Kalau tak pegang Quran yang itu. Tapi kita tak pernah tak sesat. Dengan tak baca Quran, dengan tidak sayang dengan Quran, dengan jauh hidup, dengan tak sesat sekian. Tak sesat. Nabi sebut aku tinggal kamu 2 kali. Mu tak akan sesat selagi mu pegang. Kalau mu tak pegang, melepas Quran yang pergi kau mu pergi kau ni. Mu tak kau Quran tak kau ni. Mu sesat sebenarnya. Walaupun musengah mu tidak sesat. Jadi yang pertama untuk saya beri Quran. Yang kedua, selepas Quran ni kata ada orang yang mungkin seraya kita Quran. Maka hak dia boleh buat sepanjang Ramadan ni apa dia? Sedekah. Sedekah tak kena baca dan Quran kena baca. Sedekah tak kena baca. Sedekah lagu utama pakai buku puan. Jangan tengok saya sekali. Kalau tengok binti itu saya lah. Jangan tengok seluruh bubu dia pakai bubu. Ada kadang cerita majma'ah lalu tabu dia selalu kalau poket dia ni kau 50 kau 10 dia sudah ada insyaAllah bersedia
Apa dia? Duk mentah. Orang yang tak kena cuci. Pok cikuan. Apa? Yohan lo. 50. Ada 45 kopi. Dia balik. Dia bubuh dia tahu. Dia nemu. Kata, ish. Pocik ni hijau kau. Sekali cuma 200. Nampak tu biasa-biasa je. Tak kena dia. Sudah main mak. Dia kita hutang. Pocik tu. Kata pocik. Tanya sana. Kata dia. Pocik hijau kau. Hijau kau. Kau orang kampung mereka. Begini ya. Tak nak pitih banyak sekali pun 200. Tidak pitih apa? Patut pitih apa? Masih waktu kita pitih tu. Pocik ambil bila yang mubuh di tamu tu apa? Ini pitih apa? Pocik itu jatuh. Ambil dia nak ke pocik tu semua tamu. Nak pitih dia. Nak kita mula tu bela dengan tu lah. Sedekah kita kena baca dia kan. Sedekah. Dan sedekah ni pun dia punya fadilah kelebihan dia. Aku baca tadi 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dari surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun digelar ayat ke 9, 10 dan 11. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali melalaikan kamu daripada mengingati Allah oleh harta benda kamu dan oleh anak pinak kamu. Tuhan sebut, wahai beriman, jangan sampai harta kamu ada, anak kamu ada, melalaikan kamu an dzikrillah, daripada ingat kepada Allah. Orang yang kedekut ini kamu, orang yang kedekut, orang munafik, bila dia sahaja pada harta, tak say nak bertemu. Dia sebenarnya telah dilalaikan oleh harta dia. Dia ada anak. Dulu sebelum ada anak, bodoh minta apa-apa Islam. Lepas ada anak ni kan mari fikir pepoh anak tak beli lagi, susu anak tak beli lagi. Kan you sekolah anak tak bayar lagi. Anak semati akhir tak ada rezeki. Anak. Sedangkan Tuhan kata jangan sampai hartamu anakmu melalaikan kamu daripada ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa apa buat demikian, hak dia ni dia ada harta tak ingat Tuhan. Ada anak dia lupa Tuhan. Orang dia orang rugi. Patut lagu mana tu sini jadi rugi? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dermalah. Infakkanlah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Tengok ayat Tuhan. Ayat Tuhan kata anfiq, dermalah, mimma, sebahagian, bukan semua, ambil sikit je. Sikit itu daripada mana? Ma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan padamu. Hak aku begitu. Gajimu 10,000, kau 5,000, kau 300, kau gajimu aku hak bui. Maka aku minta mencabut lah sikit. Kalau gajimu 1,000, cabut 20 riyal. Bukan 1,500 dah. Cabut sikit. Wilah derma. Wilah derma. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum seseorang kamu dijemput oleh kematian. Sebelum mati, sedekahlah. Sebab apa dia? Sebab dia mati dia kata bukan lagi masuk untuk bersedekah. Siapa Tuhan kata? Fayaqul, ada dia bila nak mati ni, bila nak mati dia kata kepada dia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, bolehlah kamu tangguh sekejap kematianku. Dia tak mahu lagi dah. Dia cabut nyawa. Dia orang kata, Allah, tangguh seminit. Tak 2 minit seminit, kata apa? Ni waktu apa seminit? Nak semaya? Tak ada. Okay. Semaya lama. Lagi megah? Tak ada. Dia suruh kita tangguh seminit. Itu kata, fa'asaddaqa. Aku nak sedekah.
Baru mikir nak sedekah dekat nak mati. Sedekah tak kena ambil air sembahyang. Okay? Tak kena ngadap kiblat, tak kena. Ujuk mulut ya, aku nak sedekah rumah aku di masjid, aku nak sedekah. Jadi, sedekah ni paling mudah. Lalu tak apa. Jumpa orang bubur di bazar Ramadan, kawan. Macam-macam kawan. Ada orang tu cacah, payah orang. Kita ingat juga nak beli apa, duk tengok saja. Ambil barang, nak beli tak cukup beli. Tuan pun agak jual dia oleh, tak jual separuh. Awak laku. Separuh beli, sekor 2 benda ya. Tarik, sekor. Ya kalau 3 bahaya tu. Tapi beli cacah. Ada rumah kita air golek. Abah jadi tak bagi air golek. Kita nak tengok, kata tak dia. Tak apa. Kita suruh 2 kita ada buku 2 ekor, kita settle juga settle. Bagi dia 20 miliar. Tidak kan? Fa'asaddaqa, bersedekahlah. Sedekah tak kena ambil air semaya, tak kena ngadap kiblat, tak kena satu amal yang cukup mudah. Seluk pakai buku. Ni Ramadan ni, kata Ramadan ni diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya ajwad, dia punya kemurahan dalam sedekah ni seperti angin yang lalu. Angin yang lalu tidak habis je satu daun masuk dicing jalan. Nabi ni debui tak meninggal. Ustaz Main, ingat Ustaz Ismail, dia cerita dia pergi Mekah dengan mula turunnya Aziz. Masa mula-mula turunnya Aziz jadi makin besar 90 hari tu lah. Jadi bulan puasa dia turun, dia perhati turunnya Aziz duduk Mekah bulan puasa. Orang mari kau depan, mari kau gosok, orang pelakon seluk pakai. Dia bagi ni. Tak ada orang yang boleh kalau mari kat dia. Jom. Sampai satu kali tu kata, Ustaz, habis dah pergi apa? Tu ni Aziz kata, pergi kau bawa habis. Tak ada nak beli pihak kau sebab waktu dia berapa. Kita di Mekah waktu pihak kau. Dia tak ada nak beli pihak kau sebab waktu dia. Oh tak payah dengar lah. Dah tegur dah sebut gitu kan. Mahal tu. Tok Guru kepada Uni Aziz hidup lagi. Ada di Mekah Bukit Jiang. Nama tu juga Pak Putih Hitam. Jadi tahu Uni Aziz ada lah. Dia pakai nasi muah dia lah. Naik makan nasi. Duduk makan nasi. Sampai dia kata. Dia pun tahu dia tu itu. Pok. Assalamualaikum. Ada Tok Guru dibuka. 2 orang. Duk itu 2 pun gemah gedung. Lui kata tu yang rumah. Tengok was sebeh sepun piyo sepun. Jadi tu guru patut Uni Aziz itu yang rumah ni kata Ustaz Pak Ali kata piyo sebeh amal dia bunyi. Ini bagilah. Ustaz Main kata, anak ni biku 2 kun sebeh dia. Tunggu ni Aziz, Abi fikir kalau menerima oleh Ramadan dia kata, tak ada dia Tuhan waras lalu sempurna kita. Maka Ramadan ni dah kita nak sembahyang tarawih banyak-banyak sakit lutut. Tidak kan? Gi 420 buat apa dah? Gi apa wapak ni. Betul tak tahu tidak. Ya gi 1420 buat apa ya tu? Ya gi 1420 buat apa? Ya kita sudah apa? Tak tahu. Nak baca Quran, gagah. Bagaimana? Untuk mengenal mana main walako tak gigi sekar. Sedekah. Habis jangan biarkan hari kita berlalu ni tanpa kita bersedekah. Yakinlah dengan hari Nabi kata tidak berlalu satu pagi kecuali ada 2 malaikat yang berdoa kepada 2 golongan manusia. 2 malaikat ni yang pertama doa Allahumma
Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan mereka yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap pagi tanpa gagal, setiap pagi. Ni nak disebut ni 1400 tahun. Siapa kali, siapa kemah. Setiap pagi ada malaikat turun ke langit dunia, malaikat hidup. Malaikat hidup. Adik kakak, kita terlepas doa sebab mudah tu. Betul? Oh, terlepas mak doa tujuan apa? Terlepas mak. Ni bukan terlepas ni, malaikat. Ya doa apa? Malaikat pertama ni doa Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, hari ini banyak mana ada orang yang bersedekah, berilah ganti yang lebih baik daripada sedekah. Maka kita hari ini ni kakak, kalau kita ada orang yang menderma, kita sebenarnya telah terkena doa mereka. Mereka doa dah kita beri 10 rial, 5 rial, 10 rial, berilah berapa pun, kita telah terkena doa mereka untuk Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik. Dan mereka kedua ni doa juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, memberilah kepada orang yang pegang harta dia, tak sewi rumah ni. Lalu orang bawa ke mahkamah dia pakai. Pakai. Orang dia bawa tahu dah kalau kita selalu. Yang dia pakai macam kita sewi. Kerana yang ni kan orang dia halu mari dia. Ada sesuatu. Dia kaya, toke some, tahu apa puluh ni. Orang Melayu ada some jaga putih mata, jaga orang. Tahu apa puluh, dia ni ada some kayu. Kayu. Tapi waktu itu sendiri, hari itu mana video lagi. Orang kalau memang hidup mesej duduk kayu. Habis mana? Dia duduk kayu ke anak saudara. Anak kayu. Dia duduk, dia tak kasih. Kalau kayu dia duduk tu ada 3 kayu. Dia kan 3 kan? Kena mata mesej tu, pecah kayu ni. Masuk selubang ke atas kuku. Panjang kala. Bosak ni, sumbat masuk. Dia ni, aduh sakit. Buat. Dia sudah ada sekarang dia. Tak terdekat kuku. Orang nak tarik lagu mana? Tak boleh. Cari. Kepek kuku. Nak tarik, kau kepek kau. Putus masa dekat. Akhir, tak boleh. Kena diklik. Dia tak sini diklik, mula-mula cakap begini. Anak dah masuk diklaim tak boleh buat. Dah lama dah besok saya dia nak klaim. Doktor tengok, doktor kata pada kamu ni kita belum buat tahniah, belum juga kita buat. Berapa habis? Soalan dia berapa habis? Doktor kata ada 30 rial. Contohnya bila pada belah ni kita pun biu sikit. Tak boleh belah itu sakit, kata kita biu supaya tak sakit. Patut biu berapa pula? Nak yang halu dia. Kita biu 30 rial pula. 30 dah. Kalau tak biu tak boleh. Makan belum begitu ya. Doktor tengok dia ni, pelik ke. Kata mana boleh. Tak apa. Ambil sedar. Tak sedih. Belum tahu. Doktor tak kamu orang ni. Cari temulah anak tepi hak halu tu. Dia kopi ke hari ni dia tak boleh tarik lah. Cabut ambil obat punya orang itu baru. Berapa kata tak boleh. Kata 5 rial sudah. 5 rial. So, 5 rial. Selamat dia 5 rial. Selamat 5 rial. Allahu Akbar. Hal. Ada cerita. Dia ni
tak percaya ke bank. Orang pergi mana simpan di bank, dia tak simpan di bank. Dia simpan sendiri. Dia simpan dalam kotak kasut. Duit kau 100 dulu kan, tapi 300 kan. Dia tak cukup 100 tu, dia tak pun. Dia cukup 100. Kotak kasut besar. Dia susu, hanya dia sahaja tahu mana dia susu. Nak jadi cerita dengan aku. Satu hari, dia teringat dia letak mana. Dia teringat dia letak mana kotak kasut. Cari. Semua dia ngomong tak cukup. Kotak kasut kau penuh dengan tiba ratus ribu lah. Tanya bini dia, kata kita tak tahu. Dia pun tak jawab, ajak dia letak mana. Mu ambil. Kau yang bini pun ambil. Akhirnya tu Hanuk dia ambil. Hanuk dia sore-sore lah betul kita sendiri lah. Mulai hari-hari dia kata, Hau tutupi. Akhir ini dia begitu rumah Hanuk. Duduk sore-sore. Tak cukup. Siapalah satu kali dia tua. Lama lah, 10 tahun. Ada cucu hidup main rumah dia. Cucu betul buah. Wakar ayat tak labu betul-betul. Tu cucu masuk dalam sendiri. Jumpa kotak kasut. Tak ada, kapan dia ni? Terkapur, buat tu. Oh, kotak kasut aku. Di atas sendiri. Berapa puluh tahun. Waktu buka-buka dia kata, duit dia tu nikah. Semua, setiap nikah, tinggal separuh pakai dia. Nikah tu separuh, hari separuh, tinggal sekepihak tu tak ada. Makan dia. Allah tu kesok oleh Hanif. Masa tu masjid kat rumah dia tu tengah buat. Jadi dia hidup beca lagu mana ikut jangan dulu kita pergi payah. Ada caranya gila minta dengan orang kampung. Dulu kau kaya-kaya ni toke sumai, toke. Jadi TMA ni setuju pergi kan rumah dia. Mau toke sumai kaya. Dia pergi 4-5 orang dia pergi mesti. Assalamualaikum. Salah. Lagi. Naik. Baru cak lipat, naik ke tangga. Buat apa? Mereka dulu. Nyawa Islam. Mereka dulu boleh. Kalau kamu nak yang mengamuk, kamu tahu kita kesendiri lah. Bergurau muka terima. Turut tu pakai lipat tu balik. Pergi ke muka ni. Pak kata pasal lepas tu pagi dia pakai masjid kata. Dia suruh dia naik kena tanya yang Islam. Kita apa? Dalam mana yang lama, tahu kita sendiri lah. Adik aku. Padalah kalau Allah Taala hancurkan duit dia. Sebab orang mereka, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berpegang harta dia, duit dia tak sendiri rumah ni. Atas alasan apa? Kalau kui tak boleh piti, tak boleh orang raya. Kalau kui kau tak boleh lagi. Kalau dia nak buat habis ni, maka mereka kata habis dulu. Adik kata, maka sedekah ni kita jangan mikir duit kita habis. Duit kita tak akan habis. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqati. Tidak kurang sikit pun harta seorang hamba yang dia ni bersedekah. Tak boleh. Sebab Tuhan cakap ganti. Ganti ni jangan nampak kita mari masjid subuh berseria. Sudah mayat kita tengok. Sudah misalnya kan? Tengok ke? Tak ada moya, tak ada berseria. Dah, ternyata tak tiket tu. Sudah main subuh dia pergi pakai nasi kami. Duduk makan nasi, kopi, roti canai, nak bayar, tak posak, ada bayar. Tersebutlah pakai kamera. Tu yang tidak kata kamera, hak katanya. Oh, kita tak kenal apa. Dia kata kita tak kenal, dia bayar senyap-senyap. Nah, kalau cara Tuhan kata kita berseria ya, di kabur. Belah-belah ya. Tuhan kata. Tuhan kata dia kesihatan. Kita tak sengguh kita ni sihat. Oh, ni pula. Pengen dulu pun tidak dia makan.
kita semua kaya, pipi kita banyak. Bulan-bulan ni kakak opak saja, 2 bulan, 4,500. Cimani, darah tinggi, kolesterol, gaul. Ambil opak tu, di KPJ tu. Tak beli farmasi kampung ni, opak KPJ. Opak darah tinggi 7 rias putih tiap-tiap hari. Cimani, 12 rias putih tiap-tiap hari. 4,500, 2 bulan. Tu bagi opak suplemen. Habis kan kitunya. Ada yang ada piti dia, tengok kereta. Kakak berasa. Allah kawan hendak kereta baru beli. Dia orang rumah. Dia tetap cerita banyak. Dia orang rumah baru siap, kereta baru beli. Masa tu protokol sangat orang dia baru beli. Dia cerita dia, hari ni, malam ni dah rumah. Masa dia buat rumah ni, kontraktor ni balik. Nak boleh pergi tempat dia. Nak bayar ke budak kami. Beli kayu. Pasal apa sepi. Dia pilih sepakai. Ini beda di atas sekolah. Pagi sekolah. Kayu. Dia siap rumah. Dia pergi kereta baru. Dia masuk pagi. Masuk pagi ni. Tak tahu mana dia kata. Dekat ada siapa yang ketika minum. Lopak kata tak boleh ni. Dinding pecah kereta pergi. Tak apa lagi. Bagi rumah apa siap bagi kereta. Siap wakil ni letak kayu opak dalam atas ni. Dia kira kau tayar kereta kena kan? Tak kira kan? Dia marah. Masuk. Sentuh tayar. Dia suruh tu hati-hati kali lagi. Lopak pula kata 2 kali. 2 kali hancur rumah, 2 kali hancur kereta. Tuhan macam-macam cara dia boleh buat. Yang penting kita ni sedekah lah kita. Jangan hidup saja. Tak habis kita sedekah. Dan yang ketiganya, kalau sedekah tak lewat juga. Kita ada piti kan. Sedekah ni tak ada piti. Tak ada piti kita tak boleh. Maka kita modal kita ada lagi ialah istighfar. Mula-mula Quran. Yang kedua sedekah. Yang ketiga istighfar. Astagfirullah. Ni tak kena modal. PT tak habis. Nak baca pun tak perlu baca. Astagfirullah. Ampunkan aku ya Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Antara sifat orang ahli syurga dia kata wabil ashar, pada waktu sahur. Waktu sahur kita orang pakai sahur dah bila subuh ni. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka ni beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ni kata dia punya kelebihan banyak. Satu kali ada jumpa Syekh Hasan Al-Basri. Jumpa Hasan Al-Basri, mari ngadu kata Syekh, aku ni dah mari ngadu aku ni marah. Aku ni marah. Panjang. Putih tak tahu. Jawab Syekh Hasan Al-Basri, ginilah klip pakat istighfar mereka. Klip bakat istighfar. Sebab putih kampung ni istighfar, minta kepada Allah Ta'ala keampunan. Klip mana orang tu? Syekh, aku ni miskin, harta tak ada. Tolonglah doakan, ada amalan tu, nak suruh tambah harta. Kata Syekh Al-Basri, mau klip perbanyak ke istighfar. Astagfirullah. Mana tu akan lihat. Okey. Mari orang itu kata tu guru ambo ni ko hama tok sokan tak lihat. Lalu mana tak ada amalan kau nak lihat. Kata Syekh klik istighfar. Sokan klik istighfar. Jadi ada orang Syekh Al-Basri ni duduk tengok kata guru dia kata aku boleh tu guru lagu ni. Aku boleh tu guru tu mari istighfar kata mudah. Dia tanya tu dia kata tu guru
Kata apa tu mari ujian tak tahu apa istighfar hang tak lihat apa istighfar tak ada apa istighfar. Maka Syekh Hasan Basri baca ayat surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bila Syekh Hasan Basri baca ayat di bawah murid-murid kita, oh, ada rupanya dikata dalam surah Nuh. Kita akan jumpa Tuhan kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Antara dakwah Nabi Nuh kepada umatnya, beristighfarlah kamu kepada Allah dan kepada Tuhanmu sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Dengan istighfar kamu itu pasti Dia akan mengirim hujan dari langit kepada kamu dengan sangat lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Betul lah kalau tadi main kata marah tu kan, pilih istighfar. Sebab saya kata kepada dia, minta ampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Tuhan kau turun dia dengan sebab-sebab. Wa yumdidkum bi amwal. Dengan istighfar juga Allah Taala akan kurniakan kamu harta yang melimpah. Wa bani, dan juga anak bina. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan kamu kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan memberikan kepada kamu sungai-sungai yang mengalir. Hasil daripada istighfar. Kita buat kebun tak terbang, kebun tak jadi, akan ini mogok. Istighfar. Istighfar. Ni kita dah 10 hari ni kan. Tak ada nak buat hal lebih pukul 3, 4 tahun tak boleh bangun, tak biasa. Dia dah kan? Istighfar. Pagi petang siang malam. Doa atas kereta, doa atas motor. Tak nak motor tidak kan? Astagfirullah. Pada tengok orang baik istighfar. Ni tengok orang macam-macam. Dia nak motor ni tak boleh depan orang ni doa atas motor. Tengok sekarang kereta terlaki kecil. Baby dia tu di bawah. Oh, besar. Bila tengok orang ada terluka kan? Tengok orang. Ikut dia lah bini dia. Yang berkandung tu apa? Aduh. Baik kita nak tu istighfar. Ini 3 perkara yang dikata Abu saya beri apa dikata sekalian. Kita banyakkan baca Quran, sedekah, ataupun paling tidak kita ada istighfar. Istighfar ni kamu disebut akhirnya Nabi kita SAW disuruh diriwayatkan sehari 70 kali istighfar. Ulama bahas 70 ni ada ke 70 kali bilangnya? Tak. 70 ni dia kata bahasa Arab bila sebut sebanyak-banyaknya dia sebut 70. Kalau kita nak jotan ni, boleh jotan ni. Jotan ni dia lama jotan ni. Tak 70 tu tak ada. Nabi yang tak ada dosa, Nabi yang maksum terpelihara dari dosa untuk istighfar. Maka kita siapa untuk tidak beristighfar sedangkan kita ni pendosa. Kita ni orang yang sentiasa melakukan dosa. Dan kita paling takut kita keluar daripada Ramadan tanpa dosa kita diampunkan. Hak tu yang kita takut. Raya nak belakang raya kan? Allah dia beli dia raya ni. Oh anak-anak kiri ada hak tu beli selipar, hak tu beli baju meja, hak tu beli baju bobat kan? Anak-anak tu luar kan? Dia beli kayu dia ni. Tak apa. Pakailah baju baru, rayalah, tapi biar kita ni orang yang layak untuk berhari-hari. Siapa orang yang layak? Orang yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan fitrah. Fitrah ni mana dah? Tak ada kemusahan. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Suci bersih, tak ada kepiamu berdosa. Maka kita keluar Ramadan pun gitulah. Barulah kita bersambung Aidil Fitr. Hari raya fitrah, hari raya kita disyukur sebab tak ada dosa bagi kita. Maka cara nak tak ada dosa istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
أجمعين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعطي رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wait.